Bukan setakat kita nak berzikir, berdikir barat. Kita kena sekarang beraktivitas, iaitu berdapur-dapuran. Ini kawan baik saya panggil dia Mama. Sebab anak saya nak anak saya feeling yang ni mak dia, yang ni mak garang, yang ni mak sayang. Yang ni mak berkandung, yang ini bukan mak kandung tapi sayang lebih. Selalu kena marah sebab sayang kat anak saya. Okey, pertama sekali bahannya yang mesti ada ialah ikan bilis. Ni resipi apa namanya? Ini namanya ialah resipi kerabu rampai ikan bilis. Kerabu rampai ikan bilis. Sebab apa berampai-rampai? Sebab ni ada bunga kantan. Okey, ikan bilis ni ditumbuk lumat. Sangat senang bahannya. Okey, ni nampak ni, cili api, kacang panjang, rebus dulu. Yang ini tak payah celur mentah-mentah sebab ini sedap. Ini bunga kantan. Lurutlah semua sekali gitu. Lepas tu ini ada apa? Kelapa bersangai, tak payah tumbuk, masuk je gitu Jadilah bunga rampai. Udah Mama, mari sini Mama, woi. Ikan bilis yang ditumbuk, yang dah digoreng tadi ditumbuk. Letak atasnya. Nana, ini kolesterol tak Nana? Kolesterol? Nana, ini gaut tak Nana? Gaut? Sedap tak Nana? Sedap. Pati ayam sikit. Okey, pati garam ayam sikit. Gitu. Pati ayam, garam. Lepas tu gaulkan dengan air asam limau. 5 nipis ke 5 kasuri? Dua-dua boleh. Tapi nak lebih tajam, lebih kuat baunya, ialah limau nipis. Kalau 5 kasuri sedap juga. Caranya ialah ambil 5 kasuri yang masak tu. Yang warna oranye tu? Yo, itu lagi sedap Nana. Oh ya. Nak sedap lagi. Tanam sendiri tepi rumah. Sungguh, pilih yang masak. Kalau kat dekat kedai tu yang dah buruk-buruk kadang. Dah siap berampai-rampai. Ini kalau kita hidangkan tetamu, tetamu akan kaget sebab masakan ni bukan setakat sedap tetapi unik dan cantik dipandang. Selamat mencuba kerabu ikan bilis berampai-rampai. Berampai-rampai. Jumpa lagi ya untuk bonus seterusnya. Assalamualaikum. Okey, bye-bye.